Ini dia 5 game Roblox yang dulu popular tapi sekarang dah sendu. Yang pertama, Olympiad World. Game yang pernah happykan ramai orang masa suka Olimpik, tapi sekarang ni komuniti dia dah berkurang. Game ni bertemakan Olympiad dan bagi pengalaman berlumba dengan sports yang berlainan. Tapi sekarang game ni kurang menarik sebab dia kurang kemas dan tak banyak lagi orang main. Korang boleh try tapi tak banyak orang aktif dekat dalam game ni. Seterusnya, game Mip City. Game ni dulu memang antara game roleplay yang paling ramai orang main. Korang boleh bina rumah, adopt pets dan buat party. Tapi sekarang ni, game ni dah sendu sebab server dia penuh dengan spam dan permainan dia terlalu repetitif. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Microtransactions dalam game ni pun dah jadi salah satu punca game ni jadi sendu. Game ni pernah jadi on top, tapi sekarang ramai yang dah beralih ke game yang lain yang lagi fresh. Yang ketiga adalah game Jailbreak. Game polis versus pencuri yang sangat popular dengan penjara dan kereta polis yang sangat seronok untuk dieksplor. Tapi sekarang Jailbreak ni dah tak relevan lagi sebab update dia terlalu lambat dan kurangkan idea baru. Banyak game baru yang lebih menarik dan Jailbreak ni terasa lagi boring berbanding game yang lain. Selain itu, Era of Terror yang dulunya game survival dinosaur sangat menakutkan, kini dah jadi terlalu outdated. Game ni pernah popular kerana konsep berlari dari dinosaur dan survive dalam dunia penuh dengan ketakutan. Tapi game ni kini tak lagi relevan sebab grafik dia yang ketinggalan zaman dan kurang pemain. Dan yang terakhir adalah Airplane Story, sebuah game cerita interaktif yang sangat seronok sebab korang boleh join dalam cerita yang berlaku dalam flight. Tapi sekarang ni game ni semakin sendu sebab grafik and gameplay dia agak ketinggalan zaman dan kurang pemain yang aktif. Banyak game cerita yang lebih menarik dan grafik dia lagi OP. Game apa lagi yang korang rasa dulu lagi popular tapi sekarang dah sendu? Cuba korang komen kat bawah. Tapi kalau korang still rasa nak cuba game-game yang sendu ni, pastikan phone korang tu tak cepat panas tau. Pakai je phone cooler yang ada dekat beg kuning di bawah, barulah phone korang tak lag. Dan pakai phone cooler ni takut stok habis pula. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.